Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 16 ingin membentangkan kesan taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap tabungan isi rumah. Berikut adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 10 orang ahli. Di Malaysia, ramai keluarga menghadapi cabaran untuk menabung kerana kos sara hidup yang semakin meningkat. Oleh itu, kajian kami menumpukan perhatian kepada faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan isi rumah, khususnya taraf perkahwinan dan saiz keluarga. Keupayaan menabung berbeza antara keluarga. Individu bujang biasanya lebih fleksibel kerana komitmen kewangan yang rendah. Keluarga berkahwin pula perlu menanggung kos rumah dan anak. Jadi, lebihan untuk tabungan lebih terhad. Bagi mereka yang bercerai, beban kewangan biasanya lebih tinggi. Saiz keluarga juga memainkan peranan. Keluarga kecil lazimnya boleh menabung lebih kerana kos harian yang lebih rendah, manakala keluarga besar menghadapi kos tinggi walaupun pendapatan bertambah. Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara faktor-faktor ini dan tabungan isi rumah di Malaysia supaya keluarga dapat merancang kewangan dengan lebih bijak dan mencapai kesejahteraan jangka panjang. Dalam kajian ini, terdapat beberapa konsep utama yang perlu kita fahami. Yang pertama, taraf perkahwinan. Sama ada bujang, berkahwin, bercerai, duda ataupun janda. Bujang biasanya lebih fleksibel untuk menabung. Keluarga berkahwin perlu menanggung kos rumah dan anak, manakala mereka yang bercerai, duda ataupun janda menghadapi beban kewangan yang lebih tinggi. Kedua, saiz isi rumah. Keluarga kecil lazimnya boleh menabung lebih kerana pembelanjaan harian lebih rendah. Tetapi keluarga besar mungkin menghadapi kos yang tinggi walaupun pendapatan bertambah. Akhir sekali, tabungan isi rumah sendiri merujuk kepada pendapatan yang disimpan untuk kegunaan masa hadapan, sama ada simpanan tunai, bank, pelaburan atau caruman persaraan. Tabungan ini penting sebagai sumber sokongan kewangan semasa kecemasan dan mencerminkan keupayaan keluarga untuk mengurus kewangan dengan lebih baik. Teori bagi kajian yang mengkaji kesan taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap tabungan isi rumah. Dalam kajian ini, terdapat 2 pemboleh ubah bebas iaitu taraf perkahwinan dan saiz isi rumah serta 1 pemboleh ubah bersandar iaitu tabungan isi rumah. Bebas yang pertama ialah taraf perkahwinan yang dijelaskan berdasarkan teori ekonomi isi rumah. Taraf perkahwinan dalam kajian ini dikategorikan kepada 4 kumpulan iaitu bujang, berkahwin, bercerai dan balu atau duda. Mengikut teori ini, perbezaan taraf perkahwinan akan mempengaruhi corak perbelanjaan, tanggungjawab kewangan serta keputusan kewangan isi rumah termasuk keupayaan untuk menabung. Seterusnya, pemboleh ubah bebas yang kedua ialah saiz isi rumah. Saiz isi rumah diukur berdasarkan bilangan ahli isi rumah. Teori ini menyatakan bahawa perubahan dalam saiz keluarga sepanjang kitaran hidup seseorang seperti pertambahan tanggungan akan mempengaruhi perbelanjaan dan seterusnya tahap isi rumah. Kedua-dua pemboleh ubah bebas ini mempengaruhi tabungan isi rumah yang juga dikaitkan dengan teori kitaran hayat. Teori ini menjelaskan bahawa individu dan isi rumah akan merancang simpanan mereka berdasarkan keperluan semasa dan jangka masa hadapan seperti keperluan keluarga, pendidikan anak-anak dan persaraan. Akhir sekali, tabungan isi rumah bertindak sebagai pemboleh ubah bersandar dan dijelaskan menggunakan gabungan teori ekonomi isi rumah dan teori kitaran hayat. Tabungan isi rumah diukur melalui jumlah simpanan dan peratus pendapatan yang ditabung. Oleh itu, kajian ini menilai bagaimana perbezaan taraf perkahwinan dan saiz isi rumah mempengaruhi keputusan isi rumah dalam membuat tabungan. Seterusnya, saya akan menerangkan metodologi kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini. Metodologi kajian merujuk kepada sistem kaedah dan prinsip yang digunakan bagi menjalankan sesuatu penyelidikan. Pemilihan metodologi yang sesuai adalah penting bagi memastikan kajian dapat dilaksanakan secara berstruktur, sistematik dan mencapai objektif kajian. Dalam kajian ini, perbincangan melibatkan kaedah kajian, pemilihan sampel serta instrumen kajian yang digunakan. Bagi reka bentuk kajian, kajian ini menggunakan gabungan kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Kaedah kuantitatif melibatkan pengumpulan data berbentuk numerik melalui bualan soal selidik atas talian terhadap ketua isi rumah di Malaysia. Data ini dianalisis menggunakan kaedah peratusan dan analisis statistik bagi menilai kesan taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap tabungan isi rumah. Kaedah persampelan bertujuan digunakan dengan saiz sampel minimum seramai 30 orang responden bagi mewakili populasi kajian. Selain itu, kaedah kualitatif turut digunakan melalui kajian perpustakaan dan temu bual terpilih bagi menyokong dan melengkapkan dapatan kajian kuantitatif. Dari segi instrumen kajian, bualan soal selidik berstruktur menggunakan Google Form telah digunakan untuk mengumpul data secara atas talian. Data mentah kemudiannya disusun dan diproses menggunakan Microsoft Excel sebelum dianalisis secara statistik menggunakan perisian SPSS. Analisis deskriptif seperti frekuensi dan peratusan digunakan, manakala ujian chi-square dijalankan bagi mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah kajian pada arah signifikan 0.05. Responden kajian terdiri daripada ketua isi rumah di Malaysia yang dipilih berdasarkan kriteria demografi tertentu. Bualan soal selidik diedarkan secara rawat dan atas talian bagi memudahkan pengumpulan data.
Akhir sekali, data kajian diperoleh melalui iburan soal selidik serta rujukan internet yang membantu pengkaji mendapatkan maklumat sokongan dengan cepat dan tepat. Kita akan melihat kepada hasil dan perbincangan kajian. Yang pertama iaitu frekuensi bagi bahagian taraf perkahwinan. Berdasarkan data yang diberikan, majoriti responden iaitu seramai 1,694 orang bersamaan 82.9% merupakan individu yang telah berkahwin, manakala selebihnya terdiri daripada mereka yang masih bujang iaitu seramai 152 orang, 7.4%. Balu ataupun duda seramai 114 orang bersamaan dengan 5.6%, serta bercerai ataupun berpisah seramai 84 orang bersamaan 4.1%, menjadikan jumlah keseluruhan responden seramai 1,044 orang. Dapatan ini menunjukkan bahawa sampel kajian didominasi oleh responden yang telah membina rumah tangga sekaligus menggambarkan komitmen kewangan yang lebih besar serta keperluan terhadap perancangan simpanan yang lebih teratur bagi memastikan kestabilan kewangan keluarga. Sebaliknya, peratusan terendah dalam kalangan responden yang bercerai ataupun berpisah mencerminkan kelompok yang lebih kecil dalam struktur demografi kajian yang mungkin dipengaruhi oleh faktor umur, norma sosial ataupun keadaan kehidupan tertentu. Kita akan lihat kepada frekuensi saiz isi rumah. Data menunjukkan bahawa majoriti responden iaitu seramai 1,204 orang bersamaan dengan 58.9% mempunyai saiz isi rumah antara 5 hingga 10 orang, diikuti oleh 830 orang iaitu 40.6% dengan isi rumah seramai 4 orang ataupun kurang, manakala hanya 10 orang iaitu 0.5% mempunyai isi rumah sebanyak 11 orang ataupun lebih. Taburan ini menggambarkan bahawa hampir keseluruhan responden iaitu 99.5% tinggal dalam isi rumah yang terdiri daripada 10 orang ataupun kurang, sekaligus menggambarkan dominasi pola keluarga bersaiz sederhana. Keadaan ini menunjukkan bahawa sebahagian besar responden menanggung bilangan ahli keluarga yang agak ramai yang secara langsung mempengaruhi pengurusan kewangan harian dan aliran tunai bulanan. Sebaliknya, peratusan yang sangat kecil bagi isi rumah melebihi 11 orang mencerminkan bahawa struktur keluarga besar ataupun keluarga luas semakin jarang berlaku. Seterusnya, bagi frekuensi jenis tabungan pula. Data menunjukkan bahawa amanah saham merupakan instrumen tabungan yang paling popular dengan 1,231 responden bersamaan 60.2% yang memilikinya, diikuti oleh bank perdagangan seramai 1,191 orang iaitu 58.3% dan tabung haji iaitu seramai 902 orang bersamaan 44.1%. Sebaliknya, unit trust merupakan bentuk tabungan yang paling kurang dimiliki iaitu hanya melibatkan 330 orang responden bersamaan 16.1%. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti responden mempunyai sekurangnya satu bentuk tabungan, sekaligus mencerminkan tahap literasi dan penglibatan kewangan yang agak baik dalam kalangan sampel kajian. Dapatan ini menunjukkan bahawa amanah saham merupakan instrumen tabungan paling dominan, berkemungkinan kerana ia dianggap lebih selamat, stabil dan mudah diakses. Sebaliknya, unit trust mencatatkan kadar penyertaan paling rendah yang mungkin dipengaruhi oleh faktor risiko pelaburan yang lebih tinggi, turun naik nilai pasaran serta keperluan pengetahuan kewangan yang lebih mendalam. Seterusnya, menggunakan ujian kebolehpercayaan menggunakan Cronbach Alpha menunjukkan nilai 0.04 bagi 3 item yang diuji. Nilai ini berada di bawah tahap minimum yang disarankan iaitu 0.7 dan menunjukkan konsistensi dalaman item adalah rendah. Oleh itu, penambahbaikan terhadap instrumen kajian dicadangkan sebelum analisis seterusnya dijalankan. Berdasarkan analisis item total statistik, setiap item menunjukkan sumbangan yang berbeza terhadap konsistensi dalaman skala tabungan. Item saya menabung untuk kegunaan masa depan menunjukkan korelasi sederhana rendah, namun menghapuskannya menurunkan nilai alpha Cronbach. Menandakan item ini masih penting dalam skala. Item kenaikan sara hidup untuk menyebabkan saya mengurangkan jumlah tabungan pula mempunyai korelasi yang sangat lemah, dan menghapuskannya meningkatkan nilai alpha menunjukkan item ini kurang selari dan konstruk tabungan. Sementara itu, item tabungan sangat penting untuk keperluan kecemasan, merekodkan korelasi tertinggi dan paling konsisten dan menjadikan item ini paling kritikal untuk mengukur konstruk tabungan secara keseluruhan. Ujian korelasi antara taraf perkahwinan dan amalan menabung untuk kegunaan masa depan. Ujian yang digunakan ialah Pearson Chi-square dan likelihood ratio dengan jumlah responden seramai 2,044 orang. Berdasarkan jadual, nilai Pearson Chi-square ialah 2.824 dengan nilai signifikan P bersamaan 0.997, manakala nilai likelihood ratio ialah 4.082 dengan P bersamaan 0.982. Kedua-dua nilai P ini adalah jauh melebihi aras signifikan 0.05. Oleh itu, keputusan ujian menunjukkan bahawa tiada hubungan yang signifikan secara statistik antara taraf perkahwinan dan tabiat menabung untuk kegunaan masa depan. Ini bermaksud bahawa status perkahwinan sama ada bujang, berkahwin, balu atau duda serta bercerai tidak membezakan kecenderungan responden untuk menabung bagi tujuan masa depan. Walau terdapat 30% sel yang mempunyai nilai jangkaan kurang daripada 5, keputusan yang konsisten daripada kedua-dua ujian mengesahkan bahawa taraf perkahwinan bukan faktor utama yang mempengaruhi tabiat menabung jangkaan panjang. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan ujian korelasi antara taraf perkahwinan dan tabungan untuk keperluan kecemasan. Berdasarkan jadual, nilai Pearson Chi-square adalah 9.0
348 dengan nilai signifikan P bersamaan 0.673. Manakala nilai likelihood ratio pula ialah 10.536 dengan P bersamaan 0.569. Kedua-dua nilai P ini juga melebihi arah signifikan 0.05 dan menunjukkan bahawa tiada hubungan yang signifikan secara statistik antara taraf perkahwinan dan tabungan untuk keperluan kecemasan. Walaupun begitu, terdapat isu kebolehpercayaan kerana 35% sel mempunyai nilai jangkaan kurang daripada 5. Keputusan yang konsisten dalam sampel yang besar iaitu seramai 2,044 responden menyokong kesimpulan bahawa status perkahwinan tidak mempengaruhi tabiat menabung untuk kecemasan. Dapatan ini mencadangkan bahawa faktor lain seperti kesadaran keuangan dan pengalaman individu mungkin lebih berperanan untuk menentukan kewujudan tabungan kecemasan. Bagi analisis seterusnya, ujian korelasi dijalankan untuk menilai hubungan antara saiz isi rumah dan kesan kenaikan kos sara hidup yang menyebabkan kekurangan tabungan. Keputusan menunjukkan nilai person chi-square sebanyak 83.332 dengan nilai signifikan P bersamaan 0.025 yang menunjukkan hubungan signifikan pada aras 0.05. Namun begitu, nilai likelihood ratio ialah 74.411 dengan P bersamaan 0.100 yang tidak signifikan. Keputusan ini menunjukkan dapatan yang bercampur di mana hanya satu ujian menunjukkan hubungan signifikan manakala satu lagi tidak menyokong dapatan tersebut. Tambahan pula, hampir 48.8% sel mempunyai nilai jangkaan kurang daripada 5 dengan nilai minimum serendah 0.05 yang boleh menjejaskan kebolehpercayaan keputusan ujian. Oleh itu, walaupun terdapat indikasi bahawa saiz isi rumah mungkin berkait dengan kekurangan tabungan akibat peningkatan kos sara hidup, dapatan ini perlu ditafsir dengan berhati-hati dan memerlukan kajian lanjut untuk pengesahan. Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan bahawa taraf perkahwinan tidak mempunyai hubungan signifikan dengan tabiat menabung sama ada untuk masa hadapan maupun keperluan kecemasan. Namun, faktor struktur seperti saiz isi rumah berpotensi mempengaruhi kedudukan keuangan walaupun kesahihannya masih memerlukan penelitian lanjut. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa perancangan kewangan isi rumah perlu dilaksanakan secara lebih tersusun sepanjang kitaran kehidupan. Perubahan struktur isi rumah sering membawa kepada peningkatan perbelanjaan. Justru isi rumah perlu mengimbangi keperluan semasa dengan amalan tabungan yang berterusan bagi memastikan kestabilan kewangan dalam jangka masa panjang. Perancangan kewangan yang baik dapat membantu isi rumah mengurus perbelanjaan dengan lebih berkesan. Seterusnya ialah implikasi kajian. Isi rumah yang berkahwin lazimnya mempunyai potensi tabungan yang lebih tinggi kerana penggabungan pendapatan dan perkongsian kos sara hidup. Perkahwinan juga membawa implikasi peningkatan tanggungan, terutamanya apabila mempunyai anak. Isi rumah berkahwin perlu mengamalkan perancangan kewangan yang lebih sistematik bagi memastikan tabungan tidak terjejas. Isi rumah yang bujang, bercerai, berpisah dan balu duda hanya mempunyai kebergantungan kepada satu sumber pendapatan yang menjadikan golongan ini lebih terdedah kepada risiko kewangan jika berlaku kejutan pendapatan, sekaligus menekankan kepentingan tabungan sebagai perlindungan kewangan. Isi rumah bersaiz kecil mempunyai implikasi yang lebih positif terhadap tabungan kerana perbelanjaan keseluruhan yang lebih rendah dan pengurusan bajet yang lebih mudah. Isi rumah bersaiz besar menghadapi implikasi peningkatan tekanan kewangan akibat pertambahan perbelanjaan dan penurunan pendapatan per kapita. Keupayaan menabung itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bagi menghadapi kecemasan atau masa depan juga meningkat. Kestabilan kewangan isi rumah bukan sahaja bergantung kepada tahap pendapatan tetapi juga kepada struktur isi rumah dan keupayaan mengurus perbelanjaan. Kesimpulannya, kajian ini telah berjaya mencapai objektif utama iaitu menilai kesan taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap tabungan isi rumah di Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan bahawa taraf perkahwinan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan tabiat menabung sama ada untuk kegunaan masa depan maupun keperluan kecemasan. Keputusan ini menunjukkan bahawa amalan tabungan tidak semestinya ditentukan oleh status perkahwinan semata-mata. Sebaliknya lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti tahap pendapatan, kesedaran kewangan, disiplin perbelanjaan dan keutamaan individu dalam pengurusan kewangan. Walau bagaimanapun, kajian mendapati bahawa saiz isi rumah mempunyai kaitan dengan kekurangan tabungan akibat peningkatan kos sara hidup, khususnya bagi isi rumah yang bersaiz besar. Pertambahan bilangan tabungan meningkatkan pembelanjaan isi rumah dan seterusnya menghadkan lebihan pendapatan untuk ditabung. Dapatan ini menegaskan bahawa struktur isi rumah memainkan peranan penting dalam menentukan keupayaan kewangan dan kestabilan ekonomi keluarga. Oleh itu, perancangan kewangan yang berkesan, kawalan pembelanjaan serta amalan menabung secara konsisten amat penting bagi memastikan kesejahteraan kewangan isi rumah dapat dikekalkan dalam jangka masa panjang tanpa mengira taraf perkahwinan atau saiz isi rumah.